Gila tuan-tuan. Ini semua kerja orang gila tau. Cuba tengok ni. Hai, anda bayangkan mereka cuba sedaya upaya untuk melumpuhkan terus ekonomi Iran tau. Sebab dia tahu sumber ekspor utama Iran adalah minyak. Dan pelabuhan Iran ni terletak paling dekat dengan Selat Hormuz dan menjadi laluan dagangan utama Iran untuk hantar minyak ke China dan semualah. So, tahu apa yang US nak buat? Pertama sekali, dia nak hantar kapal untuk sekat Selat Hormuz bagi memastikan mana-mana kapal yang lalu keluar bawa minyak daripada Iran ni ditahan. Itu yang pertama. Dan mana-mana kapal yang even bawa minyak daripada Qatar dan Bahrain yang dikenakan charge toll pun, itu pun akan ditahan sekali tuan-tuan. Bermaksud US ni akan jadi blokade yang kedua tau. The second filter after Iran. Yang Iran ni kita faham lah, sebab Selat Hormuz tu milik dia orang, kan? Ya, saya tahu. Walaupun based on UN Convention, kawasan dagangan bebas ni milik semua. Dia tak terhad kepada certain country, but dia ada certain limitation lah. Kerana you boleh baca mana-mana artikel. Bukalah ChatGPT ke Google ke. Selat Hormuz ni bukan laluan antarabangsa, faham? Dia ada TNC-nya, ada polisinya, ada trade passage-nya, faham? So dalam situasi sekarang ni, kawasan perairan tu adalah milik Iran. Okey, tak apalah, itu kita tolak tepi. Takut nanti ada ramai yang become offensive dan memperdebatkan isu ni dengan saya. Tak apa, tolak tepi dulu. Okeylah, kalau Selat Hormuz ni US claim hak semua, dah apa kejadah kau nak kena kepung pelabuhan pula ni? Cuba tengok pelabuhan. Anda bayangkan pelabuhan Kelang tu kena kepung. Pelabuhan Iskandariah dekat Johor, pelabuhan Singapura kena kepung. Boleh pakai otak tak? Pelabuhan ni memang dah sasar milik negara tu. So consider apa ni tu? Nak tanya ni, apa benda ni? Kalau macam ni tuan-tuan, saya boleh claim apa tau? Tindakan US ni sama sebiji macam Lanon. Minta anda semua tolong komen ramai-ramai dekat posting saya ni, dekat video saya ni. Type apa tau? US Lanon. Engkau lebih teruk daripada Somalia tau. At least Somalia tu dia pergi merompak kapal yang lalu dekat perairan Somalia. Ini engkau datang kat perairan orang, kau kepung pelabuhan dia. Kau lebih setan daripada Lanon lah. Engkau macam merompak dekat tanah orang tau. Faham tak? Dan kepungan ni akan berlangsung malam ni tuan-tuan. Tepat pukul 10 malam ni. Ya. So kita boleh saksikan pelabuhan Iran ni, di sekeliling tu akan ada kapal-kapal US. Bukan kapal biasa tau. Ini adalah kapal perang dan mungkin melibatkan kapal selam sekali. Tapi kalau benda ni betul-betul terjadi malam ni, kita bakal saksikan serangan yang cukup hebat tentangan daripada Iran. Dan kita boleh jangkakan berdilan yang ya Allah, hai. It's going to be very extreme. Dan ini tuan-tuan bakal menjadi pencetus kepada kemuncak krisis dekat Iran yang akan membawa kepada malapetaka yang lebih buruk dan akan menjejaskan lebih teruk lagi bekalan minyak ke negara-negara lain, termasuk negara kita lah. Right? Anda cuba bayangkan sebelum ni Selat Hormuz, Selat Hormuz ditutup oleh Iran bersyarat. Itu pun bekalan minyak terganggu tau. Walaupun laluan kapal Malaysia dibenarkan. Ini kan pula sekarang ni berlaku dual blockade kan. Lepas tu dengan US mengepung lagi pelabuhan Iran, yang sekaligus tuan-tuan akan mengeruhkan lagi situasi Dan saya amat yakin Selat Hormuz bakal menjadi medan perang yang terbesar selepas D-Day ketika Perang Dunia Kedua dulu. Right? Saya tekankan lagi sekali tuan-tuan, apa yang bakal terjadi malam ni pukul 10 lebih teruk daripada apa yang pernah kita saksikan sebelum ni. Dan akan menjejaskan 5 ke 6 kali ganda lebih dahsyat bekalan minyak Yang sedia ada pun dah teruk dah. Ini 6 kali ganda lebih jahanam. Dan kalau benda ni betul-betul terjadi malam ni, minggu depan, kalau anda nak bet dengan saya, dipersilakan. Harga minyak akan naik 40 to 50%. Jangan terpanjat tuan-tuan, harga petrol akan pergi sampai RM6. Harga diesel mungkin RM10 seliter minggu depan. Okay, bye.